Simpan emas untuk jangka masa panjang memang berbaloi. Jadikan emas sebagai dana persaraan kita nanti. Kajian KWSP mendapati 60% duit KWSP habis dalam tempoh 5 tahun. Dan maksudnya apa? Pencen umur 55 tahun, umur 60 kena hantar resume semula ke? Kesimpulannya, tuan-puan kena ada backup lain. Contohnya, simpanlah sebahagian duit pencen dalam bentuk aset emas kerana emas dapat mendidik kita untuk mengawal nafsu berbelanja dan tidak akan terjebak pada mana-mana pelaburan yang menjanjikan pulangan berganda dalam masa yang singkat. Yang mana nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold melalui akaun Emas Gap Public Gold, di mana kita simpan emas dan ianya adalah patuh syariah kerana kita boleh keluarkan emas fizikal begini. Boleh klik link di bio Safia Sofian, saya bantu sebaiknya. Simpan emas untuk jangka masa panjang memang berbaloi. Jadikan emas sebagai dana persaraan kita nanti. Kajian KWSP mendapati 60% duit KWSP habis dalam tempoh 5 tahun. Dan maksudnya apa? Pencen umur 55 tahun, umur 60 kena hantar resume semula ke? Kesimpulannya, tuan-puan kena ada backup lain. Contohnya, simpanlah sebahagian duit pencen dalam bentuk aset emas kerana emas dapat mendidik kita untuk mengawal nafsu berbelanja dan tidak akan terjebak pada mana-mana pelaburan yang menjanjikan pulangan berganda dalam masa yang singkat. Yang mana nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold melalui akaun Emas Gap Public Gold, di mana kita simpan emas dan ianya adalah patuh syariah kerana kita boleh keluarkan emas fizikal begini. Boleh klik link di bio Safia Sofian, saya bantu sebaiknya. Simpan emas untuk jangka masa panjang memang berbaloi. Jadikan emas sebagai dana persaraan kita nanti. Kajian KWSP mendapati 60% duit KWSP habis dalam tempoh 5 tahun. Dan maksudnya apa? Pencen umur 55 tahun, umur 60 kena hantar resume semula ke? Kesimpulannya, tuan-puan kena ada backup lain. Contohnya, simpanlah sebahagian duit pencen dalam bentuk aset emas kerana emas dapat mendidik kita untuk mengawal nafsu berbelanja dan tidak akan terjebak pada mana-mana pelaburan yang menjanjikan pulangan berganda dalam masa yang singkat. Yang mana nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold melalui akaun Emas Gap Public Gold, di mana kita simpan emas dan ianya adalah patuh syariah kerana kita boleh keluarkan emas fizikal begini. Boleh klik link di bio Safia Sofian, saya bantu sebaiknya.